Yang ini mesej yang kami terima daripada pihak owner, which is company ID, yang memaklumkan no work at the site. 3 sebab kenapa kita orang terpaksa hold site. Pertama, sebab cuaca hujan. Sebab bila hujan, backhoe tak boleh nak buat kerja untuk angkat tanah dan buang ke dalam lori. Kemudian lori nak bawa keluar ke tempat dump area, tak boleh sebab nanti air akan leaking sekitar jalan. So nak maintenance, nak bersih tu memang ambil masa. So kita hold untuk beberapa hari hujan. Dan sebab kedua adalah tanah runtuh. Bila musim hujan, kita orang walaupun dah letak protection, tapi still tanah yang kita buat untuk area piling tu jatuh. Kita terpaksa panggil backhoe dalam masa untuk 2 hari juga untuk kita bawa keluar tanah tu keluar dan untuk dibersihkan kawasan piling. Ketiga adalah sebab kita panggil surveyor untuk marking, ambil masa juga, which is dia akan masa 3 hari sebelum dia datang ke site untuk ukur marking. Dia nak tandakan mana kawasan untuk piling. So inilah 3 sebab alasan kenapa kami tak terpaksa hold this site. So dalam planning dalam minggu ni which is kita orang akan start piling. Follow hukum untuk next progress seterusnya.